Hai, okey semua. Okey, kita orang nak pergi taman tema diorang lah. Aku nak bawa diorang semua pergi Indo Playground. Indo Playground. Tapi sebelum tu kita nak pergi makan dulu. Lepas makan semua, and then kita pergi, okey? Okey? Bye tu, bye bye. Bye bye. Adik bye bye. Kakak bye bye. Bye. Wah, flying kiss. Flying kiss, flying kiss, flying kiss. Kiss. Okey, kita orang nak sampai. Kita orang parking kat bahagian atas atap ni sebab sini selalu senang dapat parking. So, senang lah. Okey, so kita decide kita makan dekat Banana Bro. Kakak? Tunjuk, minta ada apa kakak? Chicken. Aku tunjukkan siapa tak pernah makan. So aku tunjuk menu dia lah. Aku tunjuk menu dia. Macam ni menu dia. Ni, kita ada ni craving set. Okey. Craving set akan dapat semua ni. Lah. Lepas tu kita ada chicken 65 satu dulu. Banyak juga. Faham. So kos RM15 tu craving set. Dia tambah ni satu. Lepas tu teh ais dia famous juga sebab sedap. Yes, teh ais dia sedap gila. Aku selalu order teh ais kat sini. You order apa? Sedap. Sedap je nak simple. Belakang pun dia ada macam ni juga. Mantap juga yang ni. Prawn masala ni. Itu pun famous. Ada nak ke? Adik senyum. Kakak main ni. Kakak main ni. Okay. Alright. Okay, so kita request untuk dia juga satu. Padahal benda ni dua besar. Yes, nak bagi dia merasa lah macam mana makan kat sini. Sebab dia tengok mak bapak dia makan kat sini, mesti ada dah juga. Okay. Wow. Kakak punya ambil sikit daripada wow, kakak punya. Itu macam potato ke apa? Ke sayur apa? Tak tahulah, I pun kurang pasti. Uyo, kakak pada. Ayu ambil lebih sikit untuk Yaya tahu. Lagi bang. Okey bang. Boleh? Okey dah. Okey. Terima kasih. Adik ambil suap okey? Ya, ambil suap. Oh, tak boleh. Saya dah betul. Okey. Yes. Okey, so ni kuah dia. Okey dah. Kari ayam. Sorry ya. So aku ambil aku punya kari ikan. Wow, tengok sini Lagi bos. Lagi banyak bos. Lagi. Alright, lepas tu sup ketam ada? Ketam ada. Okey, bagi ketam. Oh, you suka. Ini yang sedap juga guys kat sini. Sup ketam ni memang sedap guys. Favorite abang. Ya, yeah, betul. Favorite. Bapak betul aku punya favorite ni. Okey, thank you Nek. Kari ayam letak kat sini sikit. Kari ayam. Okey, thank you Nek. Okey. Okey. Nampak tak dia punya presentation? Ya. Memang mercik halal. Sayuran. Oh, tak cukup. Okey, ni chicken apa? 65. Sebab dia potong Chicken 65. So biasa aku share je dengan wife aku. Tapi kalau dah ada anak aku yang ni, mesti kena order lebih. Wow. Okey. Kakak ada dah macam set satu lagi ya tau. Betul lah tu. Terima kasih. Okey, aku kopek-kopekkan ayam. Lepas tu kita gaulkan kari sikit kan nasi dia. So Yaya dah boleh makan pakai tangan, okey? Baca doa dulu jom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wakina azabana. amin. Okey, makan kakak. Kakak makan, okey? Chicken chicken dah ada. Ni chicken ni. Tak sini. Okey. Oh, pandai lah macam orang besar lah makan. Sedap kakak? Adik. Oh, adik pun makan juga. Abah tak perasan.
Yo, dia makan apa yang? Kari ada ke? Oh, okay, alright. Adik. Adik. Sedap. Adik. Okay, kakak ada suap sekali lagi Okay, kakak makan mie ayam. Tunjuk macam mana nak makan. Okay. Alright. Yo, pandainya. Okay, mami dia pula nak makan. Mami dia pula yang mami punya suapan. Mami dia punya suapan besar tak sama macam anak-anak tadi Oh, sedapnya. Sayang pula ada untuk lama. Okay, kita tengok bapak dia pula. Okay guys, aku punya style. Oh nak? Campur. Sorry abah ada adik nak ni. Aku punya style aku akan campur semua So sayur ni, lepas tu ayam, Okay. and then dia punya yang benda ni kita gaul. Sedap. Ayam tu. Tapi ayam kena eat rice. Jangan makan papadum tu sayang. Papadum tak kenyang. Mana abah ada makan nasi apa? Nak ambil suap tu ya? Okay, makan tu. Lepas tu makan nasi ni. Makan nasi pula. Tak, nasi. Tak belah. Okay, Alhamdulillah habis semua lauk-lauk ni lah. Tak habis sebab banyak sangat. Kakak dia tak habis, tak tahu kenapa. Mami dia dah habis, tengah pergi basuh tangan. Tu adik dia, adik pun muka kekenyangan. Ni adik sesuai ke? Okay, tengok dulu tau. Okay, kalau tidak kita nak pergi Kizuna tapi macam tak sesuai pula untuk adik. So, kita pergi lagi satu tu. Ni Alpha. Ini dia macam baby friendly sikit lah. Jom kita nak bayar dulu. Sungguh. Dua kanak-kanak. Kadang-kadang dewasa. Dua juga. Dewasa dua kanak-kanak. Sekarang ni ada semua. Ada. Ni harga dia. Kalau weekend RM25. Kalau penemat adult RM5. Kakak excited tak? Senyum. Okay, jom kita makan sop dulu, okay? Kalau take off your phone. Okay, so mami dia packing socks untuk aku sebelah lain. Tapi tak apa, aku okay je. Jom. Adik jom. Jom. Adik first time. Adik dia first time. Okay, panjat ni sayang. Baik. Okay, kakak sini kakak. Kakak, kita main sini. Okay, duduk. Wah, adik. Boleh panjat. Adik kau nak buat macam mana? So dia ada side yang untuk macam playground. Lepas tu ada benda-benda ni. And then dia ada macam ni yang korang boleh tengok tu dalam banyak. Dekat sana tu ada tempat untuk main tangkap-tangkap ikan. Jadi kita main benda tu. Okay. Oh. Wow. Okay, sekali lagi, pergi. Ini atas. Puyuh. Ya Allah. Puyuh. Ui.
Okey, kakak bagi susu ni dekat ni. Dekat kau tu. Sekejap, dalam sikit. Macam tu. Dah. Okey. Okey, lepas tu kakak ni kakak. Kakak duduk situ. Kakak duduk. Duduk sini. Sini, kakak duduk sini. Duduk. Sini kakak. Duduk. Okey, duduk. Okey, kakak ni. Kakak picit. 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 Ada tak keluar? Jom, suruh abang picit ni. Tu. Picit ni. Nampak keluar susu. Keluar susu. Wow, keluar susu. Okey. Okey, kakak dia nak main make up pula. Tu, kakak nak beli apa? Kakak nak beli apa, kakak ambil. Tu apa tu? Watermelon. Okey, lagi? Nak beli apa lagi? Okey, ambil yang tu. Alright. Lepas tu kakak nak beli apa? Yang tu, chili. Okey. Lagi? Letak dalam ni. Letak pasir dalam tu. Letak dalam tu. Tengok Mami buat, okey? Ni Mami nak buat roti hot. Tak apa, nanti. Buat? Saya nak buat tu, okey. Tengok macam mana tau. Letak dalam tu. Banyak-banyak tau. Tekan je. Okey, macam ni tangan pegang. Pegang. Okey, macam ni. Okey, dah. Ya, bukan ni bagian apa buat. Okey. 2, 3. Wow, tak masuk. Ya, anak you kat belakang. Budak busuk ya? Siapa budak busuk? Wow, kakak main apa kakak? Kar ke? Okey, kakak ambil fish. Wow, ambil fish itu. Okey, kakak ambil fish itu dulu. Tu ambil fish dalam tu. Tak. Kakak ada nak ikut. Ay Allah Allah. Allah Allah. Oh. Sayang. Adik.
Wow. Wah. Yeay. Okay, so kita nak main ni. Tadi masa masuk, diorang bagi sekali 1 coin. So boleh main. Okay kakak ambil ni pegang. Kakak tak dalam ni. Okay, ni. Jom kita pusing. Dah ni. Kita pusing. Okay. Tu ada bola untuk kakak. Masuk kan? Kakak dapat apa tu? Sekejap. Wow, apa ni? Voucher apa ni? Cash voucher RM3. Okay. Alright. Aku dapat toy. Okay, so kita dah habis main semua. Aku singgah Guardian juga. Nak cari barang sikit. So, aku singgah sini beli wet wipe yang Dettol ni sebab tadi kita dah main pegang-pegang. So, better kita lap dulu tangan anak kita. Okay guys, that's it for today. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, comment and share video aku dekat semua orang. And terima kasih support aku. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye.